Marah ini bukan sekadar satu dasar kerajaan, tapi ianya adalah satu hasil perjuangan politik yang berpaksikan kebajikan rakyat dan kemajuan bangsa. Wanita Sabah ini cukup luar biasa. Mereka rajin bekerja, mereka tidak cepat mengeluh, dan yang paling penting, mereka sentiasa mencari jalan untuk berjaya walaupun macam-macam cabaran berada di hadapan mereka. Inilah semangat yang saya kagumi. Apabila wanita pada hari ini berjaya, bukan hanya ekonomi akan terangkat, tapi manfaat dan keyakinan seluruh komuniti yang meningkat. Silakan. Silakan.